Okay, kita sambung daripada zombie, kita sambung kepada bab volume. Bab volume, sebab nak kira volume, kena tahu zombie dulu. Zombie video sebelum ni kan. Volume ni, dia penting. Dia sangat penting sebenarnya. Jadi kita kena tahu cara-cara nak kira lah. Dan volume ni, dia ada banyak kita nak kira volume. Saya tak nak sebut semua yang lain-lain. Cuma saya bagi beberapa perkara je lah yang paling penting. Yang paling penting kita nak kena kira adalah volume untuk candle. Volume untuk candle, terutamanya candle yang bersaiz besar macam ni. Bersaiz besar macam ni kan, besar macam ni dan bersaiz besar macam ni, ataupun yang lain-lain. Kalau kita kira daripada contoh dekat sini. Okey, dekat sini kita tengok ini candle saiz kecil biasa macam ni. Tiba-tiba ada satu candle yang bersaiz besar, lepas tu kecil dan ada satu candle bersaiz besar. Volume candle-candle yang bersaiz besar ini kita kena kira volume dia. Kalau buy daripada open pergi ke shadow atas. So yang ni kita ambil daripada sini ke shadow. Kita pun tahulah dia punya saiz dia 700 pip contoh kan. Dan kita kena bandingkan dengan yang bersaiz besar yang lain-lain. Contoh macam yang ni. Yang ini okey, dah lebih kurang lah tu. Dah lebih kurang kan, maknanya saiz candle yang ni besar lah kan. Katakan kita pergi ke depan. Dan kita jumpa lagi candle ni tak ada yang bersaiz besar macam tu. Padan muka. Patutlah terjun. Tak ada satu candle besar ke atas. Walaupun kita kira, walaupun SS1 adalah ke buy, sebelum dia adalah SS1 ke buy, and then kita ada trend zombie buy. Kita ada 3 candle buy. 3 candle buy ni adalah trend kan. Trend buy ini adalah trend. Tapi dalam trend buy ini tiada candle yang bersaiz besar. Kalau kita tengok candle tak lepas kecil. Candle yang pertama kecil, candle yang kedua kecil, candle yang ketiga kecil. Something dekat situ yang memberitahu kepada kita kalau HS1 buy dan market pergi ke buy dan dalam candle dan ada trend buy tapi tak ada candle besar. So dia jadi DS4 lah. Dalam 8D dia menjadi trend buy melemah, DSB4. So kita dah tahulah market akan terjun sebab trend buy tak ada candle. Dalam trend buy tak ada candle besar. Kalau dia ada candle besar, contoh yang macam ni kan, dalam trend buy dia ada candle besar, dalam ni pun tak berapa nak ada kan. Jadi kita boleh tahu market akan pergi lagi. Kat sini kita boleh faham candle besar itu berfungsi sebagai nak menentukan momentum ada ke tak. Kalau ada momentum, esok sambung. Kalau momentum tak ada, esok berkemungkinan lawan arah. Dan itu dah 8D lah. Yang kedua untuk candle besar ini, kita nak mencari akhir HSR. HSR ni pula ada banyak. Contoh kita katakan HST dulu. Ingat HST1, HST, HSR adalah 3 benda yang berbeza. Kalau kita kecilkan chart, kita nampak dekat sini market ke buy. Jadi kita nak kena kira volume candle yang ke sell. Ada tak candle ke sell yang bersaiz besar? Sebab kita nak tahu HST ke buy, market pergi ke buy. Kalau kita kecilkan, kita nampak market pergi ke buy.
ke buy. HST buy, T adalah trend. Jadi trend buy. So market yang turun adalah HSR repair bagi HST. Okay, itu kita sambung kemudian. So dalam perjalanan ke repair itu, macam mana kita nak tahu yang dia dah tamat? Kita kena kira dua perkara lah. Satu volume HSR, satu lagi candle akhir. Candle akhir ni kita kena kira size candle lah. Okay, candle ni candle ke sell. Size dia berapa? Size dia adalah daripada open candle sell ke shadow sell 850. Dan kita tak tahu candle sell ini adakah dia besar ataupun dia kecil. Jadi kita kena bandingkan dengan candle-candle yang sebelum. Candle-candle yang sebelum dekat sini, candle sell dia macam mana? Candle sell dia memang kecil. Confirm kat situ besar. Paling besar ini lebih kurang je saya ambil 500 pip. Jadi bila kita tengok sekali imbas kan, sekali imbas macam ni, besar. Okey. So petanda yang menyatakan kalau market bergerak melawan trend, maka candle akhir dah ada, isyarat akhir dah ada. Itu satu perkara. Tapi itu step yang kedua lah. Yang pertama, kita kena kira volume HSR itu dahulu daripada atas dia kan, daripada open candle sell yang paling tinggi dekat situ, dekat atas tu kepada sekarang ini low paling bawah dia. Okay, 2,300 pip lah, lebih kurang 2,300 pip. Okay, ini adalah volume HSR bagi HST. So kita nak tahu volume HSR bagi HST ini, adakah dia dah capai maksimum ataupun kita kata alah kecil je. Contoh kat sini kan, contoh dia terjun yang pertama ni 1,200 pip. Ini volume dah maksimum ke ataupun baru sikit? Baru sikit, boleh pergi lagi. Jadi kita kena bandingkan dengan volume HSR bagi HST. Kita kena bandingkan. Yang ni bila market ke buy, HST buy, yang ke sell ini adalah HSR. So yang ni yang kita nak kena kira. Satu volume dia berapa? Volume HSR bagi HST, yang ni 600, ini lebih kurang 500, ini lebih kurang 500. Jadi kita boleh faham volume HSR adalah sekitar 500 pip. Bila ada satu volume yang lebih, dia dah lebih maksimum lah tu. Itu kata dah capai maksimum, volume max dah sampai. Dah lebih tak ada hal, dah sampai ataupun dah lebih kurang lah kan, lebih atau lebih kurang macam tu, barulah kita boleh nak ambil tindakan. Volume dah cukup, candle akhir dah ada. Lepas tu apa lagi dalam HSR? Dia adalah SOP dia. Apa lagi next step yang kita kena ikut untuk kita masuk buy? Katakan kita nak masuk buy sebab HST buy, jadi kita kena kira volume itu dahulu. Sama juga dengan HST sell sebelum ini kan, yang ini HST sell. Jadi kita kena kira volume HSR bagi HST. Kat sini satu berapa, ni tak apa sangat. Okey, yang ni satu berapa volume dia. Kita kena kira, dia bukan average tau. Kau jangan 500 campur 550 campur 450 campur tu kau bahagikan dengan 3 atau 4. Jangan, itu average. Kita nak satu nilai yang berulang-ulang. Contoh dekat sini adalah nilai dia adalah betul ke 1,500 pip. Okay, 1,500 pip. Lepas tu dekat sini dia jadi 2008. Kan 2008 ni kan, contohlah kan 2008 dengan yang tadi tu sama lah.
Sama yang ni. Yang ni. Okey, faham bab yang pertama volume yang untuk HSR melawan HST. Kita ada lagi volume yang macam semalam saya tunjuk adalah volume harian. Volume harian, contoh kegunaan dia adalah kalau kita dah ada entry, kita boleh kira volume dia. Kalau HS1 ke buy, HS1 ke buy, HS1 ke buy, ini 1600 pip. Okey. Yang ni pula 1500 pip. Yang ini pula lebih kurang 1000. Nampak tak? Nilai dia adalah satu nilai yang sama. Ini satu shadow daripada open hari ni. Bukan open, jangan ambil open, ambil yang zone B buy, yang zone B buy, ataupun bahasa mudah dia open buy yang paling rendah pada hari tersebut, pergi ke shadow hari tersebut, atas hari tersebut. So kita dapat 1700. Yang tadi adalah 1005, yang ini 1007, yang ini pun 1005, yang ini pun adalah dia akan dalam salah satu yang itu. Yang ni sama 1008. So dia bukanlah nak, kau jangan average kan, tambah bahagi 8, tambah bahagi 10. Jangan. Kau tandakan dulu hari Isnin berapa volume, hari Selasa berapa volume, hari Rabu. Lepas tu kau tengok mana yang sama. 1005, 1450. Ini dalam kelompok 1005. 1008, 1750. Ini dalam kelompok 1008. Tu ada lagi 2000, 2100. Ini dalam kelompok 2000. Jadi volume itu dia akan bermain sekitar salah satu daripada yang tiga tadi. Contoh. Jadi kegunaan dia adalah untuk kita capai target, nak take profit. Kalau kita dah entry yang ni 1100, 1200, ada tak volume yang berulang kan? Jadi kegunaan dia macam tu. Kegunaan dia adalah kalau kita dah entry, kat mana kita nak target? Kalau kita layang trend besar ni, contoh 3 bulan kita swing. Kalau saya tunjuk EU tu, saya hold sell daripada bulan 12 kot, ataupun bulan 1, saya tak ingat lah. Daripada bulan 2 kot. Turun. So kita nak tahu, kita dah hold sebulan ni, bila kita nak exit. Okey, salah satu dia adalah kita kira volume. Kalau trend besar lah. Kalau HST lah. HST volume dia berapa? Kalau HSR lah kan. Kalau HST macam ni lah. Tadi HSR. Kalau HST daripada bawah, open candle buy yang paling bawah untuk HST buy, pergi ke atas. Ini berapa volume dia? Okey, 5700 pip. Okey, jadi kita nak tahu adakah volume ini dah menghampiri volume maksimum. Kita kira yang sebelum ni pula. Volume HST yang sebelum ini exit port. Ini exit port daripada sini. Kat sini saya tak tahu ada HST buy ke tak. Katakan dekat sini ada HST buy. Jadi saya kira daripada sini. Contoh lah. Jadi HST sell dia adalah berapa ni? 10,100. 10,000 lah. 10,000 pip. Macam tu. Jadi kita dah nampak 5,000. Relax abang. Dia biasa kalau trend dia boleh pergi 10,000. Contoh kan. Trend dia boleh pergi 10,000. So kita hold lah dulu. Floating buy kan. Tengah buy dia pun market pun tengah pergi set. Relax dulu. Sampai 10,000 nanti kita cut loss lah. Contoh yang terbalik lah kan. So itulah cara kita nak guna dia untuk kira satu HST buy. Volume maksimum dia berapa? Istilah kita lah. HSR bagi HST, volume max dia berapa? And then volume harian ataupun HS1, volume max dia berapa? HSR bagi HS1. Kan HSR ada banyak kan. Tadi saya tunjuk cuma untuk HST HSR. Okay, simple. So jadi kita kena kira
kita kena kira volume lah. Kita kena ada anggaran dalam kepala berapa saiz dia. Contoh, kalau volume harian untuk sel volume harian, ini daripada open candle sell teratas kepada yang sekarang ni dia dah pergi 2200. Saya kira dia dah lebih daripada volume harian yang lain-lain. Okey. SS1 saya tak sebut kat sini SS1 ini volume harian. Ke sell dia dah lebih ni. Semalam ke buy 1005, 1008. Ya, sebelum ni 1008, hari ni dah macam tu lah. Kan kita dah ada gambaran dalam kepala. Ini sikit baru gerak. Okey, boleh. Volume HS1, HST, HSR, arah HS1. Kita akan masuk satu-satu ke depan.